sahabat, kita dah pun sampai. Ni Sungai Singgai nama dia. So di sekitar area-area Simunjan lah kita ni sekarang ni kan. Yang kita nak tengok tu dekat jambatan belakang kita tu kan. Nanti kita cuba tengok ada ke tidak kan. Sebab air sekarang ni pun tadi dekat ada satu kampung di Samarahan tu saya tengok air dia sedang surut lah. Dan dekat sini kita tak tahu sedang surut ataupun sudah pasang. Alright, jom kita pergi tengok. Ni salah satu contoh untuk kita nak tengok situ buaya bersadai ataupun tidak. Kita boleh tengok dia punya bekas dia lah. Contoh macam ni nampak tu, yang memanjang. Kita sekarang berada di Sungai Singgai Asajaya lah, ataupun di area Simunjan. Dan sini pun kita boleh nampak tapak kaki dia dekat pesisir ni. Ni sahabat yang buat buih tadi, nampak mata dia timbul. So dia lebih kurang macam tu lah. Dia timbul, dia tenggelam, timbul, dia tenggelam kan. Dia timbul balik. Dia timbul balik. Okay, kita sekarang ni berada dekat Sungai Singgai Okay. Dekat Sungai Singgai. Yang tempoh hari yang kita nampak yang besar hitam tu, sinilah. Dia daripada sana tu dia melintas pergi ke sini. Kalau boleh dia timbul lagi cantik, tenggelam balik. Dia macam tu je. Dia masih lagi berada dekat situ. Dia tenggelam. Timbul balik sahabat. Dia timbul balik. Dia tak nak timbul semua lah. Dia tak nak timbul keseluruhan badan dia. Dia dah keluar badan dia. Okay. So sekarang ni, kalau sahabat-sahabat mancing time-time macam ni kan, sangat-sangat bahayalah. Nampak dia serang baldi kosong tu. Okay, nampak tu. Dia makan baldi tu.
Nah, sahabat nampak akibat daripada perbuatan kita sahabat buang sampah. So buaya dia ni makan sampah. Nampak? Dapat ke tak dia telan tu? So saya teruskan merakam sahabat, saya tak cakap. So sahabat tengok sendirilah sifat dia. Oh, dia biarkan, dia tak makan. Tapi kalau plastik sampah tadi memang ditelan itu tu. Kita tengok karakter dia macam ni. Saya pun tak tahu jam sekarang pukul apa Sahabat, kalau pergi apa ni menjali ikan ke apa time-time macam ni kan, memang sangat bahaya. Pukul 9.13 minit. Pukul 9.13 minit pagi. Sambung lagi makan. Apa ni baldi plastik tadi tu. Dia sambung makan lagi. Sebab kalau sahabat berada dekat tepi-tepi ni, memang hauk orang kata kan. Sebab dia memang mod memburu sekarang ni, mod lapar. Tambah-tambah dekat kawasan ni ada kera juga bermain dekat pelepah-pelepah sawit ni, dekat pokok sawit ni. Dia ingat kawasan ni ada makanan. Feel tengok buaya liar dengan buaya dekat taman buaya ni dia lain. Dia lebih teruja, lebih excited lagi kalau tengok yang liar punya. Sahabat berada di habitat buaya ni, kita baling objek untuk nak tentukan kawasan tu ada buaya ataupun tidak. Sebenarnya metod itu tidak boleh guna pakai sebenarnya. Bahaya. Tadi saya baling 2 kali kayu tadi. Dia tak timbul pun, dia tak serang pun. Nasihat saya kepada sahabat-sahabat, jangan buat benda tu. So jangan terpengaruh dengan influencer-influencer yang berada dekat luar tu. Selain daripada teori sahabat-sahabat, saya pantau, saya pergi dekat tempat tu kan, dan kita akan buat pemantauan tu lama sikit. Habis tidak pun 2 jam saya akan tunggu dekat tempat tu, dan saya akan perhatikan dia punya karakter. Saya pernah buat, ada yang datang on the spot bila kita buat kocakan ataupun kita umpan daging ayam, ada juga dia datang, ada tak datang juga. So dia ada 2 karakter. Yang kita tak nak jumpa adalah karakter ini. Kita baling objek dekat sungai tu, dia tak menghampiri. Yang tu yang paling bahaya. Kalau yang kita baling, kita nampak dia ada tindak balas, itu cantiklah macam tu kan. Kita tahu dia ada dekat kawasan tersebut. Paling bahaya macam yang ni tadi. Saya baling 2 kali kayu. Sebenarnya ada lagi kayu-kayu tu. Kita baling macam mana pun tetap dia tak menghampiri objek yang kita baling tadi tu. Footage dah pun kita dapat. Jadi setakat ni sajalah kita punya video tu. Mungkin saya akan singgah lagi satu tempat. Tempat tu nanti kita tengok macam mana. Kalau air tu masih surut lagi. Yang tu pun dia berada dekat situ juga. Dia takkan pergi tempat lain. Dia kadang-kadang dia berjemur dekat situ. Kalau kita tak nampak dia, dia keluar memburu lah. Nanti kita tengok sungai tu macam mana. Kalau ada. Dan kita rakam. Right? Okay sahabat, kita dah sampai ke satu lagi sungai. Kita try tengok. Air surut sebenarnya, tapi ada orang mancing. Uncle ni memang selalu mancing kat sini lah. Adakah Uncle? Adakah? Belum? Baru start kah? Biasanya dia ada dekat situ sebenarnya sahabat. Tapi kita tak nampak dia, mungkin dia melilau dekat sungai ni lah. Selalu dia dekat situ lah. Okay sahabat, saya rasa setakat ni saja kita punya video lah. Alright.